Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nafasahlah, wartawan anda dari TVPSS Star. Hari ini bertarikh 31 Mac 2026 telah berlangsungnya majlis penyerahan keputusan SPM 2025. Kini saya bersama dengan Arifatul Afika binti Samsul Arifin dari kelas 5 Sains 3. Hasina Banu binti Abdul Kalam, ibu kepada Arifatul Afika binti Samsul. Okey, baik. Apakah nasihat anda kepada pelajar yang bakal menduduki SPM? Nasihat saya satu je. Both Muslim dengan non-Muslim, Tuhan jangan tinggal. Awak kena percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bagi yang terbaik untuk awak. Untuk yang Muslim, jangan tinggal solat duha dengan solat tahajud. Itu je lah. Baik, terima kasih. Seterusnya, apakah harapan puan terhadap masa depan anak puan? Alhamdulillah, harapan saya untuk Arifatul ni insyaAllah dia belajar di universiti yang mana dia suka dan dia mendapat keputusan yang cemerlang juga sebagaimana dia dapat kat sini dan dia dapat berbakti kepada agama dan negara. Baik, terima kasih. Kini saya bersama dengan Muhammad Iqwan bin Abdullah yang berkelas di 5AK1 dan merupakan seorang pengerusi TVPSS pada tahun 2025. Baik. Apa perasaan anda apabila menerima sijil SPM hari ini? Perasaan saya pada hari ini, saya amatlah terkejut dan saya tak expect langsung result saya macam ni. Semasa saya predict result saya dulu, saya predict yang biasa-biasa je, tak adalah 7A kan. Namun kini, pada hari ini, saya telah mencapai target saya iaitu 7A. Itu je daripada saya. Baik, terima kasih. Kini saya bersama dengan Martina from 5S2. Stephanie from 5S2. Baik. Apa yang buat anda terus semangat walaupun penat belajar? For me, it's semua cikgu-cikgu saya, which is most of the time Cikgu Nasa, Cikgu Alia, Cikgu Hamidah, Cikgu Telaga, semua yang pernah ajar saya. Sebab saya percaya diorang tak pernah berhenti mendoakan saya untuk saya teruskan belajar, especially waktu season SPM and then also kawan-kawan saya juga. For me, I wanted my future to be bright, so I hardworking and study all the subject to get pass in SPM. Yeah. Thank you. Kini saya bersama dengan Sri Datri anak perempuan Saravanan dari kelas 5 S3. Baik. Apakah cabaran terbesar yang anda hadapi semasa menghadapi SPM? Okey, baik. Kalau cabaran yang paling utama mungkin bukan saya je lah, ramai pelajar adalah masa yang sangat terhad sebab batch 08 ni waktu dia nak ulang kaji tu sangat terhad. Dalam beberapa bulan je lepas trial terus tiba-tiba kelip mata je SPM. Tapi kan sebalik cabaran tu sebenarnya ramai guru yang support, ibu bapa support, rakan-rakan yang sama yang kita jejak dalam dewan tu, diorang lah yang akan support awak. Jadi dengan support-support ni, tak adalah saya rasa beban tu sebagai satu halangan yang besar. Baik, terima kasih. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau
dan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Majlis ini bukan sahaja menjadi kenangan yang manis buat para pelajar, malah menjadi titik permulaan kepada perjalanan baharu dalam kehidupan mereka. Jangan lupa like, komen, subscribe channel YouTube TVPSS Star. Saya Nafasalah, wartawan anda dari TVPSS Star.